Sejumpa Tuan Muhammad Ketua untuk menyambung perbahasan. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Saya ingin menyambung sedikit lagi tentang isu integriti. Saya menyatakan di sebelah pagi tadi, kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang mempunyai integriti dan rekod perkhidmatan yang tidak boleh disangkal. Saya juga menyatakan pagi tadi bahawasanya kita memahami apabila seseorang itu berada di tempat ataupun di jawatan sebagai Perdana Menteri, sudah tentu beliau akan diuji, beliau akan diserang, beliau akan dikritik, beliau akan ditegur. Tetapi sejarah telah membuktikan bahawasanya walau apa juga kritikan yang dilemparkan kepada pucuk pimpinan negara, yang terpentingnya adalah soal kebenaran dan hakikat. Selainnya dalam lumrah alam, fitnah boleh mendatang dalam masa yang cepat. Dan naluri manusia lebih percaya kepada fitnah yang pertama didengarinya. Sebab itu di dalam Islam memperingatkan, fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kerana apabila ianya disebarkan dan ianya dipercayai tanpa usul peksa, apalagi kalau ianya datang daripada orang yang rekodnya jelas fasik, maka dia boleh membawa kepada kemudaratan. Sementara untuk membuktikan sesuatu kebenaran, ia memerlukan suatu titik proses yang panjang. Untuk menuduh hanya memerlukan seungkapan perkataan. Kamu mencuri, itu tuduhan. Setiap tuduhan kita dituntut untuk menyiasat. Proses penyiasatan sudah tentu memakan masa. Penyiasatan perlu mengumpulkan segala bukti, dan proses itu terpaksa dilalui mengikut peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah yang tertentu. Kerana itu adalah prinsip dan asas kepada wujudnya keadilan. Dan apabila penyiasatan itu telah dilakukan, barulah sampai pada peringkat pendakwaan. Sebelum pendakwaan berlaku, pihak yang nak mendakwa mestilah berpuas hati ada bukti yang cukup dikutip dalam proses penyiasatan yang teratur. Itu juga memerlukan kepada satu tempoh masa. Kemudian barulah berlaku proses pendakwaan dan kemudian yang penghakiman. Masalah kita pada hari ini ialah dalam kegairahan pembangkang. Mereka mahu menjadi yang menuduh, mereka juga berpapulas mahu menjadi penyiasat. Duduk dalam PAC, tugas menyiasat, pada masa yang sama dia nak jadi hakim, dia nak jadi hero di luar, dia nak mencabar semua orang. Baru duduk dalam PAC yang tugasnya menyiasat, dia dah tak boleh nak kawal diri. Macam Petaling Jaya Utara, dia tak boleh nak kawal diri. Dia tak boleh nak bezakan yang mana satu antara Tony Puah ataupun ahli parlimen PJ Utara, atau dia sebagai ketua publicity DAP, atau dia sebagai anggota PAC. Dia tidak faham apa peranan dia sebagai ahli parlimen, apa peranan dia dalam PAC yang terikat dengan peraturan tertentu. Tetapi kerana nak mencari publicity bagi kepentingan politik, dia pergi mencabar pegawai di luar sana. Sedangkan dia tahu dia punya kedudukan istimewa, lebih istimewa daripada kami semua ahli-ahli parlimen yang lain. Beliau akan menjadi orang yang pertama mendapat privilege untuk mendengar penjelasan daripada orang-orang yang boleh beliau panggil. Kenapakah beliau mahu mengadakan pendaratan awam? Saya mencabar pembangkang. Kalau pembangkang benar merasakan 1MDB ini satu-satunya peluru yang akan membunuh Barisan Nasional Pilihan Raya akan datang, kenapa serah kepada Tony Puah PJ Utara? Kenapa tidak ketua pembangkang tampil dan berdebat dengan Arul? Saya ucap tahniah kepada saudara Arul Kandar, seorang pegawai yang mengambil tanggungjawab secara berani. Kita tahu Tuan Yang di-Pertua, tidak ada sebuah GLC dalam dunia ini yang dengan izin under public scrutiny seperti mana yang sedang dihadapi oleh GLC yang bernama 1MDB ini. Tidak ada satu GLC dalam dunia yang urus niaganya diganggu gugat demikian rupa
sehingga dia sedang berada di bawah mikroskop SPRM, PDRM, Accountant General dan PSC serentak pada masa yang sama. Para pengendali syarikat terpaksa mengambil tanggungjawab kerana ini adalah sebuah syarikat milik kerajaan yang sedang menanggung bebanan hutang. Kita tahu kenapa 1MDB ini diserang. Kerana sekali lagi, kalau sekiranya satu pelaburan strategik kerajaan berjaya, dia meresahkan kepada pembangkang. Dia menggusarkan pembangkang. Kita tahu apabila 1MDB memilih dalam perancangan strategiknya untuk menceburkan diri dalam bidang IPP, pengusaha-pengusaha IPP tertentu rasa tidak senang hati kerana usaha mereka yang selama ini meraih berbilion-bilion keuntungan yang membebankan kepada tenaga nasional, yang membebankan kepada rakyat, yang kos pengeluaran hanya 8 sen 9 sen, kerajaan terpaksa membayar 20 lebih tahun pada kadar 18, 19, 20, 23 sen. Pentadbiran Perdana Menteri sekarang nak membuat pembetulan dengan mengambil semula, maka sudah tentu ada orang yang terasa poketnya terancam. Hati mereka tidak senang. Bila 1MDB memilih untuk terlibat dalam kegiatan property development secara besar-besaran di lokasi strategik dalam bandar, orang yang selama ini menguasai property development dalam bandar rasa tidak senang hati. Kerana rasa tidak senang hati inilah 1MDB mula diserang. Kita faham 1MDB telah ada strategi tertentu dengan modal yang sedikit, hanya 1 juta, untuk membuat pelaburan dengan membuat pinjaman yang besar atas andaian November tahun lalu boleh dibuat IPO dan sebagainya sebagai satu business plan yang tertentu. Tetapi kita tahu dalam dewan ini bagaimana 1MDB diconteng dan dikotorkan sehingga goodwill yang ada pada 1MDB terjejas. IPO gagal. Mereka mahu menggagalkan program IDB. Mereka tidak senang bila 1MDB menjalankan CSR dengan modal 1 juta daripada kerajaan. CSR 1MDB melebihi daripada 100 juta membantu rakyat di luar bandar. Strategi pendekatan baru yang digunakan oleh Yang Berhormat Pekan. Hati mereka tidak senang. Hati mereka tidak senang apabila 1MDB ini menguasai sektor tertentu. Hati mereka tidak senang apabila kerajaan ada kekuatan tambahan selain pada jentera kerajaan yang ada melalui pelaburan dan peranan 1MDB dalam bentuk yang non-konvensional ini. Lalu mereka mahu melihat IPO itu gagal. Tetapi kerajaan, saya ucapkan tahniah. Seawal-awal saya tidak pernah ingat dalam dewan ini setiap kali bersidang soalan tentang 1MDB dikemukakan, dan kerajaan setiap kali jugalah memberikan jawapan demi jawapan. Dan kita ucap tahniah kerana Perdana Menteri secara konsisten menyatakan 1MDB sila dan harus diperiksa, diserahkan kepada AG, diserahkan kepada badan-badan berwajib mengikut peraturan-peraturan tertentu. Yang jelas proses itu sedang berjalan dan sudah tentulah diulangi beberapa kali. Kalau dalam proses penyiasatan nanti ada conclusion, ada pihak yang terbabit melakukan kesalahan, tidak ada siapa above the law. Itu penegasan yang telah kerajaan lakukan dan proses itu sedang berjalan. Tetapi mereka juga tidak berpuas hati. Kenapa? Kerana apabila IPO itu gagal, kerajaan telah tampil pula dengan rationalization plan. Kerajaan masih berkeyakinan hutang yang tinggi, ya, dan gearing yang terlalu tinggi. Kerajaan iktiraf bahawasanya itu bukan satu keadaan bisnes yang prudent dan baik. Tapi kerajaan juga mempunyai rancangan bagaimana cara nak mengatasinya. Maka mereka juga nak berusaha bagi memastikan rationalization plan ini juga gagal. Mereka di luar sana secara tidak berintegriti mengulangi bahawasanya wang 42 bilion hilang. Tapi di mana buktinya? Dan menuduh dengan pelbagai tuduhan yang saya merasakan sebenarnya yang tidak ada integriti itu adalah di pihak pembangkang. Saya berkeyakinan diberikan masa urusan 1MDB dan isu 1MDB ini, walaupun berat di belah kerajaan untuk menjawab fitnah, saya percaya akhirnya 1MDB inilah yang akan menjadi kekuatan baru kepada Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang, apabila kita akan membuktikan apa yang mereka dakwakan itu adalah tidak benar.
Serupa juga dengan isu 2.6 bilion. Nak takut apa kita nak bahas di sini? Kenapa terlalak terlolong dengan membawa plakat? Kita di sini bukan penunjuk perasaan. Kita di sini ada ahli parlimen. Kalau kita punya bukti 2.6 bilion ini uang rasuah, uang rakyat, kenapa tidak kita tampil saja, beri maklumat-maklumat pada badan berwajib, tapi tidak menggunakan 2.6 bilion hanya sebagai sindiran. Pada 3 hari bulan Ogos, MACC ataupun SPRM membuat kenyataan 2.6 bilion dalam akaun Perdana Menteri bukan daripada 1MDB. Kalau ianya bukan daripada 1MDB, dia bukan daripada wang kerajaan, jadi apakah isunya di sini? Oh, adalah ia kerana masuk dalam akaun peribadi. Urusan dia masuk dalam akaun peribadi sebagai satu dana politik adalah urusan dalaman UMNO dan Barisan Nasional. Isunya, adakah wang itu wang rakyat? Adakah wang itu wang rasuah? Adakah wang itu 1MDB? Kalau tidak, ia adalah urusan dalaman Barisan Nasional. Kami dalam Barisan Nasional, kami dalam UMNO menerima realiti. Tradisi sejak sekian lama, urusan kewangan kami serahkan kepada Presiden kami. Presiden kami yang menguruskan kewangan. Kami tidak pernah persoalkan daripada mana wang dia datang, kerana itu kita telah anggap sebagai amanah Presiden. Presiden, bendahari. Apabila timbul isu 2.6 bilion, kami telah menemui Presiden kami. Kami berpuas hati dengan penjelasan, malah kami tabik pada Presiden kami kerana ada inisiatif bagi memastikan menghadapi pilihan raya, the mother of all the battle, kita mencari dana yang cukup untuk menentang kemarahan BAP terutamanya, yang juga mendapat dana daripada luar. Sebab itu soal 2.6 bilion ni, pertama, adakah wang rakyat? Tidak. Adakah wang rasuah? Tidak. Adakah wang 1MDB? Tidak. Urusan lain adalah urusan dalaman. Kecuali kalau dihendakkan ianya diperdetailkan, maka kita cabar Barisan Pembangkang wujudkan peraturan dan kaedah bagi membolehkan apa juga dana politik itu dibuat melalui satu peristiharan dan peraturan yang ditetapkan. Selagi peraturan itu tidak wujud dan selagi pembangkang tidak mahu bersetuju untuk mengadakan kaedah-kaedah deklarasi, maka isu 2.6 bilion yang merupakan dana politik Barisan Nasional tidak harus dipertikaikan oleh sesiapa sekalipun. Tuan Yang Dipertua, Rasa bangun. soalnya Rasa bangun. Sikit boleh? Sikit boleh? Ya, terima kasih kepada Yang Berhormat Lengong. Dalam isu 2.6 bilion ini, saya rasa, ya, bagi saya dan kebanyakan daripada kami dari sebelah sini, sebenarnya pada awalnya ketika pendedahan 2.6 bilion ini dimasukkan ke dalam personal account Perdana Menteri, tetapi pada masa itu Perdana Menteri beliau sendiri tidak pernah menafikan, sehinggalah SPRM mengemukakan bahawa 2.6 bilion itu bukanlah daripada 1MDB. Barulah seluruh rakyat Malaysia mengetahui bahawa sebenarnya 2.6 bilion telah pun dimasukkan kepada akaun beliau. Dan selaku Perdana Menteri, saya rasa Perdana Menteri perlu menjawab secara diri sendiri kepada seluruh rakyat Malaysia untuk memastikan seluruh rakyat Malaysia mengetahui bahawa di mana sumber tersebut dan bagaimana 2.6 bilion ini dibelanjakan. Terima kasih. Yang Berhormat, sebab itulah Datuk Seri Dajik dari Perdana Menteri, tidak orang macam Yang Berhormat jadi Perdana Menteri. Sebab kalau seorang Perdana Menteri, setiap Tom, Dick and Harry yang buat tuduhan, maka Perdana Menteri terkial-kial nak jawab semua, jawabnya dia gila, tak jadi Perdana Menteri. Bila ada satu-satu tuduhan, seorang Perdana Menteri yang bertanggungjawab, dia serahkan pada badan berwajib, siasat mengikut proses. Dia kena keep cool, bukan macam Yang Berhormat. Jadi dia, bila Perdana Menteri tidak menjawab secara spontan, pada saya itu adalah satu langkah bijaksana, menunjukkan bahawasanya beliau tidak perlu nak terburu-buru dan tidak perlu nak react kepada provokasi-provokasi murahan yang dilakukan. Dan saya ucapkan tahniah dan saya harap pekan kekal dengan cara yang sedemikian sebagai seorang Perdana Menteri. Ya, boleh sebab habiskan. akhirnya proses penyiasatan tetap akan berjalan, maka dia akan dijalankan, dan kalau kita benar, kita tidak perlu merasa khawatir. Datuk Yang Dipertua, baru-baru ini Yang Berhormat Marang ada membuat kenyataan bahawasanya Yang Berhormat Marang dan juga partinya bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan. Saya ingin merakamkan rekod dalam Dewan Yang Mulia ini ucapan tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Marang. Rupa-rupanya di sebelah pembangkang ini masih ramai lagi ahli-ahli parlimen yang punya etika. Ramai lagi ahli-ahli parlimen yang berjuang atas dasar kebenaran, bukan emosi. Tetapi yang saya tidak faham, kenapakah kenyataan sedemikian
menimbulkan keresahan di kalangan pembangkang, sehingga timbul reaksi bahawasanya DAP akan meletakkan calon di kerusi-kerusi di mana PAS bertanding. Saya harap itu benar berlaku. Dan kalau DAP letak calon di situ, di kawasan-kawasan PAS, saya akan ajak kawan-kawan Barisan Nasional beri sokongan pada PAS dan kalahkan DAP. Sebenarnya ada pihak yang merasakan, berdasarkan pada keadaan sekarang, mereka merasakan seolah-olah pilihan raya akan datang sudah menjadi milik mereka. InsyaAllah tanpa keizinan Allah itu tidak akan berlaku. Negara sedang mengalami satu proses politik baru yang kita akan persaksikan dalam tempoh 2 tahun mendatang. Kerana politik ini politik berasaskan kesedaran. Di suatu peringkat barangkali PAS tidak percaya pada Barisan Nasional. Dia lebih percaya kepada DAP. Lalu dia cuba untuk bekerjasama dengan DAP. Proses perjalanan panjang yang PAS lalui bersama DAP membuktikan siapakah DAP sebenarnya. Perkongsian itu membawa untung semata-mata kepada DAP. PKR hanya menjadi parti yang duduk di nombor 2 dan hanya duduk di bawah ehsan DAP. Parti PAS pula dipersendakan begitu rupa. Apabila PAS menggambarkan untuk memberikan kerjasama dengan kerajaan, sebenarnya itu adalah satu gesture yang sepatutnya disambut baik. Tetapi ada pihak yang mula menimbulkan kegusaran. Proses ini tetap akan berlaku. Proses apabila rakyat sedar, apabila sebahagian pada orang Melayu, orang Islam sedar di mana letak duduknya asas perjuangan satu-satu parti itu, mereka tidak boleh lari pada sejarah. Rakyat kenal apa itu DAP, rakyat kenal apa itu dasar DAP, rakyat tidak lupa apa yang DAP lakukan dalam negara ini. Saya tidak mungkin rakyat negara ini akan memberikan kuasa untuk memerintah pada DAP. Kita berterima kasih, kita ditegur, kita diserang, kita diuji dengan beberapa kekalahan, tidak ada masalah. Dalam politik sudah tentu ada naik turunnya. Sedikit sebanyak yang penting ia memberikan juga kesedaran kepada kita. Tetapi UMNO dan Barisan Nasional akan menjadi lebih kuat dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Ya, boleh golong ya, Mama. Yang pastinya sekarang ini adalah kejayaan, satu dari kejayaan DAP ialah dia boleh mengawal PKR, dan DAP sekarang ni boleh memperotak-katikkan PAS. Satu-satunya parti yang boleh memecahkan kekuatan PAS adalah DAP, tercatat di dalam sejarah. Dan saya salute pada DAP kerana dapat menarik beberapa orang kuat PAS untuk menjadi tali barut mereka. Dan barangkali ada dalam PAS tu pun masih ada lagi yang sedang dalam keadaan keraguan kerana digoda oleh DAP. Tetapi rakyat di luar sana sedang memerhatikan apakah DAP ini akan menjadi parti yang boleh mengendalikan urusan kebajikan rakyat dan juga kestabilan politik dalam negara kita. Tan Sri Getri, selah sikit saja belakang. Ya. Tan Sri, kita dengar kenyataan daripada pengurusi DAP Selangor. Tan Sri sebut pasal PAS, pasal PKR, tapi kita tak sentuh baju boring ni. Apabila DAP di Selangor dengan jelas menyatakan bahawa mereka mahu bertanding 8 kursi yang sebelum ini ditandingi oleh PAS, itu bermakna nampaknya DAP juga tidak mengiktiraf pada parti yang baru yang sepatutnya kursi itu diserahkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahawa nampaknya DAP juga tidak mengiktiraf PAN ini. Apa pandangan Tan Sri? Saya fikir dia telah merupakan satu tabi'i parti berkenaan. Yang lebih faham dan lebih tahu adalah orang PAS yang pernah bekerjasama dengan DAP. Kemana perginya? Sebenarnya kekuatan Pakatan Pembangkang baru-baru ini adalah kekuatan datang daripada PAS. Siapalah PKR sebenarnya kalau tidak didokong oleh PAS? Kekuatan PKR itu datangnya daripada PAS. Siapalah DAP kalau tidak disokong oleh PAS? Sekarang ini DAP tidak boleh mendapik dada. Tunggu pilihan raya yang akan datang, tengok sipir apa yang akan berlaku dalam pilihan raya yang akan datang. Sebab itu, sebagai menggulung Tuan Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menegaskan sekali lagi, kewibawaan Perdana Menteri berdasar pada rekod, berdasar pada sejarah, berdasarkan pada servis, serta berdasarkan kepada result pengurusan ekonomi negara di bawah program transformasi dan sebagainya. Kita semua harus bersyukur, macam ayat Al-Quran yang saya baca di peringkat awal tadi. Bersyukur kerana negara kita dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu, tapi dia masih dan tetap diuruskan dengan baik. Tidak mengambil pendekatan populariti, tetapi mementingkan keutamaan rakyat.
Dan kita tahu bagaimana misalnya GST menyelamatkan kita, bagaimana rationalization subsidi menyelamatkan keadaan kita, bagaimana penurunan defisit menyelamatkan penarafan rating kita. Adalah langkah yang awalnya tidak popular, tetapi yang penting adalah tindakan yang betul dan benar. Kedua, dalam menggulung ini saya ingin menekankan bahawasanya pihak pembangkang jangan terlalu angkuh, bahawasanya rakyat juga sedang memerhatikan kredibiliti mereka. Kredibiliti mereka sebagai satu badan gabungan di antara rakan-rakan komponen. Kredibiliti mereka dalam membuat kerja, termasuk ini diedarkan kononnya ada memorandum rakyat diberikan pada ahli-ahli parlimen. Yang dalam kawasan saya baca, ambil nama, cek-cek, orang dah mati pun ada. Ini ke kredibiliti? Ada seorang tu adalah doktor dalam kawasan saya, Ziyad Azhari. Saya call dia tak tahu pun. Ini ke kerja yang berkredibiliti? Adakah pembangkang sudah sampai ke satu tahap yang tak sabar-sabar nak mendapatkan kuasa, tak sabar-sabar nak tunggu pilihan raya akan datang, nak cari jalan untuk menolak belanjawan ini sebagai satu keadaan undi tidak percaya? InsyaAllah bila sampai mengundi bil ini, proses usul untuk menjadikan ini undi tidak percaya akan kita terbalikkan menjadi proses undi tidak percaya kepada integriti pembangkang. Saya yakin pembangkang tidak dapat mengumpul hatta 88 kursi daripada kalangan mereka pun mereka tidak akan mengumpulkan bila masa mengundi, sementara di belah Barisan Nasional insya-Allah kami semua berdiri teguh bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya pun menyokong. Terima kasih.